Okay, nampak ni Okey. Ni bayang-bayang. So arah bertentangan adalah itulah arah kiblat. Kalau nak semak arah kiblat macam mana? Arah kiblat. Ha. Nak semak? Nak semak? Okey. Cerita pasal arah kiblat, Ha. Istiwa Azam. Pada 28 Mei 2026 ini boleh buat semakan arah kiblat di rumah masing-masing dengan keadaan atau cahaya yang baik. Ada matahari, ada bayang-bayang, boleh buat semakan arah kiblat. Nak tahu macam mana? Okey, kita ada tiang. Tak kira lah objek tiang apa, benda tegak lurus, tiang atau tiang kalau dekat rumah. Kalau kat rumah kita ada apa, tingkap ke apa, pakai situ je. Okey, ni bayang-bayang daripada matahari tu. Oh, matahari terik ni. Kan? Kan? Okey. Ni nampak bayang-bayang ni nampak? Okey. Ada tiang, ada bayang lurus. Okey. Okey, ada kertas. Ada? Kita untuk sini untuk bagi nampak jelas. Ada pembaris. Ada baris? Baris sebab nak lukis mesti ada marker. Ada marker. Ada marker. Okey, contoh macam ni. Ni barisan. Okey. Ini kertas ni sebab kita nak conteng. Kalau nak conteng kat rumah, atas lantai pun boleh. Garis. Sana ada arah bertentangan adalah arah kiblat. Kiblat. Satulah kiblat kita. Kiblat. Mudah. Mudah. Nah, Istiwa Azam. Arah bertentangan ada kiblat. So kalau kita tengok sini banyak garisan-garisan kan. So arah kiblat kita sana. So matahari sana. So mudah. Mudah bukan? Sangat mudah. Sangat mudah. So kita ada 2 kali setahun, bulan 5 dan bulan 7. Okey, jom kita buat semakan arah kiblat mudah saja di rumah masing-masing. Bersempena fenomena Istiwa Azam. Ayuh.